Lepas tu dia kata kat aku, ni aku bagi tahu ni hanya bagi tahu siapa tau. Aku macam, apa hal ni kan? Banyak sangat gaji dia kan? Mestilah aku mana ni kan? Cepat begitu. Bulan maintain lah 5-7 ribu. Aku macam, ha? Dia macam, aku dengar tu macam panas tau. Dia bukan dengki tau. Dia macam, apa benda dunia ni kan? Aku penat-penat kerja kan. Tiap-tiap hari keluar kotor, baju kotor. Beli baju warna hitam sekali. Lepas seminggu baju warna kelabu lah. Dah tak ada warna hitam lah. Sebab hari kena panas apa semua, kulit hitam. Baru dapat 5,000 tau. Macam mana aku tengok dia? Sebab aku, yalah, malam-malam sebelum tidur aku scroll IG dulu. Tengok live-live orang lain kan. Aku tengok dia elok je ke sana ke sini. Aku tengok dia pun makin membesar. Macam mana ni kan? Aku rasa tak adil lah. Bukan aku dengki dengan dia. Cuma aku rasa, rupanya ada jalan lain dapat duit jumlah yang sama tapi dengan effort yang lebih rendah. Kat situ aku macam,